Alright. Hari ni kita bermain RE Requiem. Ya, tengok option dulu. Apa yang boleh setting? Alamak. Salah setting language pula dah. Oh ni, okay. Tak ada apa-apa kot nak di setting ni. Jom ke main story. Relax while enjoying the story and puzzle. Dah lah, casual, kita main standard lah. Modern, classic. Balance is preparing for suspense. Operation of standard difficulty. Okay, ini traditional experience with difficulty similar to classic. Resident Evil games recommend for long-term fans. Auto-save and grace gameplay are limited. Oh jangan tu. So kita akan ambil standard modern punya. Let's go. RE Requiem. Siapa yang tengah tengok dekat YouTube jangan lupa like and guys, subscribe sekali. Sir. Lupa nak buka subtitle. Tak boleh ke? Tak boleh. Tak apalah. Biar kita buka. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? Grace Ashcroft. My office. Oh dah ada subtitle. Tak perlu buka. Coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been Baru investigating. start ni? Ya, Wan Muhammad Hafiz. Betul. Now I need a Baru start. good technical analyst on this. Okay. Ini first cutscene. Tak main lagi pun. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. Renwood Hotel. Look, I know that's where your mother was murdered. And I know it'll be upsetting for you. Alyssa died 8 years ago. Saya main 2 Perhaps jam it's time lepas for you tu to stop hahaskeri Face sangat the lah. past. Main 2 jam, Confront lepas tu that stop sekali fear lagi. head on. Mana boleh macam tu?
Main je. Grace, I won't force you to go. But do you think you can do this for me? Saya ada juga tengok spoiler sikit kan. Gameplay lah. Tapi sebaik mungkin Investigate untuk that elak. crime scene and report back to me with your findings. So tak tahu lah dekat mana jump scare apa semua. That's all for now. I expect something good lah. Because ramai yang review cakap RE9 ni lagi scary dari RE8. So kita tengok lah macam mana. Loading. Tapi kalau tak silap, si Grace ni dekat kat scene je Sorry. lawa. Dia lawa gila dekat. Tapi bila actual gameplay tak lawa sangat. Grace Randall. Tengok dia punya muka. Maybe grafik tak ultra kot. It should be around here. So, where are we going? Ni tak setting grafik pun, recommended setting grafik. Sebab takut hantu ke apa. Ni sofa okey lah. Ada kat buruk, lawa gila. Did you hear Eric was promoted? That asshole? What the hell even made of this thing? So, what happened with the missus? FPS pun okey. Oh man, she was pissed. But she forgave me in the end. No way. No, I swear, I'll never do it again. Tapi lah pakcik. Kita nak pergi mana? Kita masuk kat sini kedua. Do not cross police line. Ay, makin Hey, that's a makin restricted area. dilarang, You can't go in there. makin kita pergi. Apa yang takut? Why? Pun dia It's an active crime scene. active crime scene. Okay. Oh, right. Sorry. And I'm here for the crime scene lah. Betul tak? Just a sec. Betul. Oh, you're FBI? I am. Investigating all these strange deaths, huh? It's the 5th one now, right? I heard they all have the same weird bruises. So you think it's something infectious or terrorism or... Why else would the FBI be investigating, right? Hey, are you with me? Oh, there might be answers inside. Yeah, sure, right. Be careful in there. Careful. Whole building's condemned. Word is they're finally gonna bring the whole place down. Oh, okay. Yeah, thanks. I think not really be careful. Investigate the crime scene. Okay, apa ni? Fun fact, ini first time aku main Resident Evil punya franchise dengan menggunakan controller. Sebelum ni pakai mouse and keyboard. So nak biasakan lah. Why am I even here? RS tu apa benda? Oh, okay. Tak stick.
Mak kau. Saya pun prefer controller main RE. Saya pun prefer controller main RE kan. Dia sebenarnya yelah RE ni famous dekat PlayStation dulu kan. Tapi bila dekat PC ni ramai yang pakai mouse and keyboard lah. Saya pun dah terbiasa dengan mouse and keyboard. Ni apa benda ni? Mak I gelap ni. Jangan cakap ada jam scare kat sini tu. Awal lagi. Gelap lama. Mampus ni. Weh, lampu tak ada. Okay. Bapak gelap tu. Tak memang ni apa tu? Tak ada apa-apa kan sini kan. Takkan awal-awal pun dah ada jump scare. Gila lah. Lepas tu buka pun tak apa, tak ada apa-apa. Ni dapur apa? Oh ya, dapur. Kesian Mina ni kena pergi tempat yang mak dia kena bunuh. Oh. Ada ulat. Shit, ada apa dalam tu? Biarkan je lah. Ha, intai-intai ni tak best. Jauh sikit dari monitor. Bismillah dulu, Grace. Bismillah dulu. Come on, Grace, apanya kau yang decide nak datang sini kan? Aku yang perempuan ni. Dia dah pelawak tu dia. Tak ramai yang menggila-gila kan si Grace ni. Tapi ada Wong on top Read the investigation report. Okay, macam mana? Examine. Ni dia boleh buka kan something. Ah, ya. Yeah. Submit by FBI Special Agent Carl Stern. Okay. Dia jumpa mayat dekat dalam hotel ni pada tanggal September 28, 2026. Sekejap, September 28, 2026. Benda ni tak jadi lagi ni. Tak ada lah kan. Ni ikut timeline dia lah. The body was discovered in hotel restroom. Based on the level of decay, it is suspect to have been there for several days. Maksudnya dia orang jumpa mayat tu dalam tandas. Dan mayat tu maybe dah beberapa hari terbengkalai dekat situ. Oh ni. Mysterious death. Maksudnya dia orang tak tahu mati sebab apa. Location across the United States. United States. Buruk ni. Oh. Si H. Ramirez tu mati dekat Stoneville punya ni. And Wilkins ni mati dekat hotel. Tapi kematian yang misteri lah. Okay, faham. Black bruising. Okay, faham. Okay, apa lagi yang boleh tengok?
Tak ada apa-apa. So kita ada apa? Mr. Raccoon Cham. Oh, dah ada pistol. Wow. Oh, dia saja kan. Bila masuk dalam bilik ni, dia suruh kita baca benalah tu. Oi. Haji je. Tapi betul-betul gelap macam ni, gila. Ya, aku tak boleh ikut Ethan aku. Seram sejuk pula. Okay, ada tapak kaki. Mak kau. Astagfirullahalazim. Awal lagi. Bapak seram sia. Ni lah rest room tu. Ni jumpa mayat dalam ni. Ada lipas ini. Apa disuruh buka benda ni? Ya Allah. Ada ulat ni. Asalnya bukan sini ni. Tak ada apa-apa kan. Oh, ni bilik, ada bilik ni. And ada something. Apa ni, gambar ke? Asal ada gambar Grace? Oh my god. Let's talk room to. Oh shit. Dia bagi kunci sekali, ambil. Okay. Who's there? What do I do? What do I do? Head to room 204. Kat mana tu? Gini ke? Ni. Oh, bukan. Oh, betul lah. Ya, tak boleh ikut weapon ni. Masalahnya rasanya third person ni lagi seram sia. Apa benda tu? Ya. File. Yang atas ni. Gelapnya, Masya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku, ya Allah. Seram. Oh, kunci. Aduh, tak kena cari kunci pula dah. Belum apa-apa dah kena cari kunci lain dah. Kunci juga. Nak bagi mana? Okay, relax.
Relax and aku rasa dia tak ada jump scare lah. Okay, Waya kata. Okay, mantap. Waya kata confirm. Mak kau hijau, bapak Shit. aku kuning. Astagfirullah. Waya kata kat sini confirm. Gelap ni. Sekejap. Naikkan brightness sikit boleh ke? Gelap sangat ni. Kat mana nak tengok? Brightness. Kamera HUD. Accessibility. Grafik. Oh, ni brightness dekat atas ni. Betul. Dah paling bright dah. Dah paling bright dah. Okay, ni okey sikit lah. Ini room tu off room. Diam ah. What? Who? Asal ada gambar dia dekat sini? Stalker ke apa? Years ago. Anne, Hi, Mom. you have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. What am I gonna do with you? What you always do? Nag at me until I go to bed? Oh, it's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Tepi dia je pun. Alah, Hello? alah ni. Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. Tapi They mak asked for dia Miss Ashcroft and then they What? hung up on Yeah. me. Rude. Jat. What the? They're coming. Lawa tu mak dia. Muka Grace, garang. we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Ni 8 tahun lepas tadi kan dia cakap. Tell me what's going on. Now is not the time. Bagi tahu je lah, sneak peek. Alah, kenapa selalu macam tu? Contoh kalau movie ke game ke kan. Time colour macam ni tanya. Explain je lah kan dalam secara singkat. Kena main juga sini. Escape the hotel, okay. Stay close. Stay close, okay. Mom, wait! Grace, come on, keep moving.
I'm coming. Grace, hurry. Sekejap, aku nak explain apa yang aku nak cakap tadi. Which is, kenapa tak nak explain? Padahal sambil lari ke, explain je lah. Tak sampai 10 second. Cakap je lah, ada zombie datang. Contoh kan. Tak perlu pun explain detail. Just bagi tahu kenapa kan Keep kita moving. lari di tepi pantai. Hello? Who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? Oh, it's probably the electrical panel. It's 40 years Oh, old, hotel ni. so it doesn't take much to trip it. So the hotline sama. It's really no excuse, and I Tadi pun apologize for the bilik dia orang. inconvenience. Oh, no, it's fine. Dia orang pergi siasat tu. I should have it Dia orang. fixed soon. I yelah. just need to find Bilik my... TikTok ini hanya lakonan TikTok. Outfit TikTok. Kalau TikTok ni suspend aku punya gifting dah, tak ada orang boleh bagi gift. Ini kena B tak tahu. Grace, stay close to me. Stay close to you, mommy. Yeah, mommy. I'm going to stay Are close you to gonna you. tell me what's going on? Mom, what are you doing? Something important. What did you hide behind that painting? I'll explain later. Explain later. We need to find another way out. Ingat Shopee Pay later. Mak je tinggal. Grace, come on. Ya, tengah ikut ni mak. Tak apa. Slow je si Grace ni. Laju sikit boleh tak? Come on in, Grace. I'm calling the police. No, don't go. Hello? Yes, I want to report a murder. No, murders. Grace. Yes. The Redwood Hotel. Yes. Berpeluh mak. Hurry, please. Masa The dia police tak, are on their way. masa mak dia tak bagi. Oh my God. Mom, I feel like I'm gonna throw up. Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. Look at me, look at me. And out. Breathe in. Breathe in and breathe out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just, Mak bagi tahu je lah mak. I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We Mom. can come back for it later, Grace. I don't know. Oh my fucking god. Found you. Depan mata dia dibunuh. Mak dia dibunuh. Trio AI 9. Trio hari 9 betul. Oh my god. That's quite disturbing for a child to see her mother get murdered in front of her eyes. Malcolm ni baru best layan. Isn't it? I'm so sorry. This is not my fault.
Apa salah mu-nya? Bukan salah mu. Nak gana. Mu tak ada situ tu. Dah nak mati situ ke? Matilah. Nah, apa kau tu? Jangan menolak takdir, Grace. Kalau mak kau nak mati time tu juga dia mati. Tak kisah dari segi macam mana pun dia mati. Nak iPhone ke? Royak kelakar Nokia. puluk doh. Royak Kelantan pula dah. Bukan royak, kecek. Who is this? Royak tu bagi tahu. I need to get out of here. Tak adalah dia cakap macam tu macam salah dia. Kau nak salahkan takdir ke? Tapi biasalah kan orang tengah sedih. Something Semua akan salahkan important. diri sendiri. Tapi bagus I'll explain sifat later. yang Game 2. nak cakap macam mana dia bukanlah sifat yang bagus. Di tengah-tengah. Ada bagus ada tak sebab kita salahkan diri kita kan. Maksudnya kita akan reflect diri lah. Bagus. Tapi yang salah je ialah bukan salah diri kita pun sebenarnya. Dah tak ada macam tu kan. Did you hide behind that painting? Tiba pula kan dia borak pasal benda ni. Find what Alisa hide. Hit. Tak tahu baca macam mana HID ni. Hide ke hit? Tolong komen. Cari apa? Dia cakap ada mayat dia ni. Ada apa-apa Grace Sam ni. Ada tisu tisu pun ada. Biasalah jiwa kacau. Ya betul. Tapi bagi aku kan, aku lagi prefer orang yang jenis macam ni, yang salahkan diri daripada yang salahkan diri sendiri daripada memang tak mengaku salah langsung. Itu Aku suka salahkan kau. salah aku. Apa salah aku tu? Mak kau. Ni tak boleh buka ada je ni. Kena ada kunci. Nak cari kunci ke ni? Bawah kan? Jalan tu. Ada apa pula tu? Tapi sumpah Aku gelap tak tu. suka spoil kau cari as sendiri. Ya tak payah spoil lah. Tadi pun ada viewer yang komen. Apatah dia cakap pasal mak dia ke. Aku tak baca. Kalau boleh jangan spoil lah kan. Sebab aku pun sedaya upaya. Contoh kalau video TikTok ke orang tengah main game ni aku skip. Tapi masalahnya gelap sangat ni. Tak suka lah main dalam ni. Tolong keluar boleh tak? Notice of closure. Closure hotel ni lah. Sekejap tengok map. Sekejap. Okay. Employee entrance. Ni kat Cuma atas satu tu. main Grace Macam horror kalau Leon macam Rambo.
Macam satu lah, main Grace macam horror. Kalau dia macam Rainbow. Faham? Rasanya kena pergi situ lah. Mana tadi? Ya. Pergi employee entrance kitchen. Tak. Employee entrance ni tempat kita masuk lah. Rasanya tingkat atas juga ni. Sekejap. Ni apa benda? Brentwood Hotel Floor. Oh, okay. I see. First floor. Okay. Ballroom. Macam mana masuk ballroom tu? Ada third floor. Okay. Oh, dia update. Ke tak? Tak lah. Pergi lobby. Di lobby. Sini lobby kan? Ni lobby ni. Oh iyalah. Mak dia kan ada letak something dalam ni. Ya. Bongok lah. Lupa. Court has settled down. We're heading New Town day after tomorrow. Okay. Dia freelance work. Allow me to work anywhere. Okay, faham? Tapi dia risau dengan Grace sebab dia susah nak dapat kawan lah. Sebab berpindah-pindah dia cakap kan. Maybe next time can spend little more time in the next town. Oh, faham? Ni October 17. Next day finish some research and stop in a cafe. When I noticed a hooded man, I guess one he was watching me. Maybe I'm just paranoid. Oh, okay. Maksudnya mak dia dah perasan hooded man tu mak ni lah yang pembunuh tadi kan. Bunuh dia tu. Okay. Oh, the next day pun dia nampak lagi hooded man tu. He's Next definitely tu dekat following alam me. lain nak spend time. Jangan macam tu. We only just got here, but I think we should move on. I can't let anything happen to Grace. Oh, dia tak cerita lah benda ni dekat Grace. Nak back macam mana? Kan ada something lagi. Sekejap. Oh, ada ni. Apa ni? CD. Okay. Masuk. Hai Kelantan. Ada orang ke tu? Sorry, officer. Kin cari laptop lah. Officer? What's wrong? Something stung me. Something stung you? Are you okay? What do I do? Tajuk mak aku. Wih, tercabut gigi. Oh. Oh my god. Apa ni? Apa ni? Okay.
says it. Okay, yang second floor. Okay, faham. Get away! Get away from me! Oh shit! Stay away! Gelap. Tak apa ni. Bapak gelap lagi. Ali! Oi, kau jangan jatuh, Chris. Lari, Chris. Lari, Chris. Buka lagi. Alhamdulillah. Tapi pistol dia dekat bawah kan tadi. Kau disempat. Is anyone there? Gugup kawan introvert Kim gitu. Dia bukan introvert dia. Kalau bukan introvert pun kena macam tu. Yang gugup lah. Siapa tu? Hello? Bull. It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? I'm the one who planted that body. I'm the one that brought you here. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Bapak serta. Rest now, Grace. We have so much to do. Diamlah pakcik. Pakcik dah lah hitam. Geli. Geli. Talk to me. Is this one like the others?
The same black blotches. Leon And it's not S. post-mortem Kennedy. lividity. No. No, this is different. That's 6 now. 6 survivors of Raccoon City, all dead from the same thing. Yeah, that's not good. No. No, it's Dia ay not. boleh pang-pang. But I have something for you. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Oh, berkaitan dengan Victor Umbrella. Gideon. Victor Gideon. Who is he? A former T-virus researcher. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found. You there, Leon? Tua dah. Alamak, kenapa ni? Kejap Alah, kenapa ni? Okey. Tiba-tiba disconnect pula. Tak apa, kita sambung. I'm here. You okay? Some of the address. Sekejap. Oh, pause. Check it out. Oh, macam tu jadi logo. You almost there? Just about. Stuck in traffic. You've got to be shitting me. What's going on? Is she okay? Oh, she's fine. She's fine. I'm just taking her home. Script virus ke? Leon, what's your sit rep? I'm going after Senti Victor. dia tembak. Don't do anything stupid. Me? Never. Tapi hilang mati. Whoa, 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 whoa. Hey, what the hell, lady? Help me! You okay? What are you doing? Oh, relax brother. Takut ah. Hayya. Ini yang saya suka. Yeah, Brentwood locked down. What? Bodoh. Is Tertekan. it something to do with Victor? Yeah. He's the one who fell for all the excitement. Style cute. Excuse me! Tepi. Kenapa? Ya, Leon sini. Leon di sini. Kenapa tu? Mati siap.
baca siang kan. Aku ni first time main dengan controller tau. RE ni kau bagi muka sikit boleh tak? Apa ni? Oh. Oh, dia orang drop barang tak? Bapak semangat dia. Baru stop. Ada kapak baru stop. Oh, fuck. Let's make this quick. Mungkin nak pakai kapak. Bila berada? Tak ada drop ke? Okay, so kita pergi mana? Sabar. Pecah kau dah kau. Leon, have you located Victor? Sorry lah, noob sikit No, I sebab lost them. first time main RP dengan controller. Sebelum ni Like the pakai square one. Not necessarily. keyboard mouse. Victor purchased a building after Umbrella went under. Tapi rasanya ada The MSC Roadkill kan. Chronic Care Center. Noob lah pakai I'll send you the MSC. address. Leon, No, dia pun kena. Janji bahagia. Nak buka MSC. Susah nak aim dengan controller ni sebenarnya. Jujur cakap. Oh, tak sempat lah kerja si Grace ni. Berminyak ah. Berminyak bukan berminyak, berpeluh. Oh, dia ambil darah si Grace ni ke? Oh, yes.
Pelan-pelan Grace, pelan-pelan. Perempuan pun lagi jantan dari aku. Aku tak cakap, kau yang cakap. Perempuan pun lagi jantan. What is he doing? Okey, baru cerah tu. Begin blood extraction check pass. Okay. Yep. Room 203. Where the hell am I? Gelap lagi. Halah, tak suka je. Alah. Dah tak ada torchlight. Oh my god. Oh my god, bapak sebelah ni. Astaghfirullahalazim. Tak ada lampu ni. Sagi pala sahabat. keluar kat bawah. Ready throw. Oh. Macam masalah gelap ni. Asal dia bagi botol. Oh my god. Abeyun Alu. Hello, welcome to the stream. Betul-betul bah dia beli RE. Nak pergi mana ni? Punya apa tu? Perlu confuse lagi. Ni dah lama main ke? Dalam sejam something. Tapi banyak cutscene je awal-awal tu. Progress tak ada progress langsung pun. Ini kiranya puzzle yang first kot. Okay, dapat kunci. So where should we go? Which box? Cerut relief tu. Oh, dekat sana. Okay, jom. Tutup lampu kalau berani. Tutup lampu kalau berani. Buat apa tutup lampu? Benda boleh buka lampu. Kenapa nak susahkan hidup sedangkan hidup dah senangkan kita? Ha, macam tu. Ada save loh. Empty bottle? Masa banyak sangat ni empty bottle.
Lighter. Nak isap okok ke? Okay. Oh, I see. Need something untuk buka benda tu. Need a tool to open. Botol tak boleh? Oh, tak boleh. Mak kau. Bapak hijau. Punya apa tu, Xiao? Oh, benda tu. Dia rembat lighter patut cari tak ada. Oh, kita ada lighter. So, boleh pergi tempat yang gelap tadi lah. Okay, faham? Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemudahkanlah urusan aku. Bu. Oh my god. Okay, nothing. Just mayat. Okay, faham? He's dead. Matilah Grace macam tu. Mana nak hidup? Takkanlah hidup macam tu. Grace, kau tak payah nak usik-usik mayat tu. Biar je lah dekat situ. Mak kau apa benda tu? Apa benda tu? Apa tu? Bro, lari! Lari! Tanda. Tanda. Ha. Nak pergi mana? Okay, sekarang ni objektif dia just ambil fuse. Okay, lepas tu dah jumpa fuse tu. Lepas tu apa function kita pergi tempat yang gelap tadi? Just untuk jumpa benda tu. Lagi tambah masalah ada lah. Yang kat depan siut. Close door? Kenapa kena close door pula? Okay, jap. Tu namanya side story sambung main story. Okay, kita perlu buat apa sekarang ni? Aduh. Cari zombie tu pas tu sepak dia. What the hell was that thing? Bang bang. Bang, ya saya. Dah siap Ki nak sambung malam? Dah siap ke? Dah cakap kan 2-3 hari nanti kalau siap aku bagi tahu. Santai. Bukan senang nak naik tu. Halo Wani. Nanti siap aku bagi tahu lah. Santai.
X cuba pakai sup Indo. Wargrace. Tak cuba pakai sub Indo. Apa benda Indo? The English. Sakit jantung aku sound dia. Okay, apa yang ada dah ni? Sekejap. Tak ada apa-apa kan? I have moved some item out of the closet. The screwdriver is now the tool in the nurse station. Oh, okay. Nurse station? Masalahnya binatang tu ada kat sini. Aku main Rhaenyra tu sampai buat nota nak ingat story sebab asyik takut. Nurse station. Ni ke? Ni prep room. Oh my god. Babi punya apa tu? Tak suka lah. Dah gelap ni. Tak ada juga. Shit. Kau ni. Apa gelap-gelap ni ya? This way, not this way, not this way. Besoknya, Not this way lah brother. Aku nak pergi mana ni yang akan datang tu? Jesus Christ. Dia nampak ke? Shit. Fuck, dia nampak lah sial. Tu ke little girlnya? Ah shit. Sekejap sorry ada gangguan sikit. Buka lampu? Ada lampu ke? Begonesaytan. Tu ke little girl. Lari kawan. Ah shit. Sekejap Lari? Kena lari ke? Dari mana? Belah lah bodoh. Tak nak main. Tak nak main dah. Tolong lah pergi jangan dia bodoh. Bodoh lah. Kenapa dia datang sini juga? Lari.
The girl detests light. If you hear her Daniel. coming, get a bright room. Oh, faham. Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Mati dulu baru bagi tahu. Alah. Okey, dah tahu dah. Dia tak boleh tempat yang cerah, okey, faham? Cakap le. Detest light rupanya. Sekejap. Mana lighter dia? Aku tak ambil ke? Oh, dia start sini balik. Okay, tak apa. Okay, lighter. Dia cakap Natang tu gegel sebab dia comel. Botol. Botol ni tak apa sebenarnya. Untuk buat sound lagi. Like nak suruh benda Allah tu pergi tempat lain. Ni apa ni? Tak tengok lagi. Have you seen the shadow ghost hiding in the dark? Have you seen the shadow ghost staying from the light? Oh. Faham. Patutnya kita tengok benda ni dulu. Okay, adik. Oh, tapi ni Siotlah benda sempon terkejut. jadi benda sama lah. Yang ada mayat tadi kan. Alah. Oh, kamu yang tertinggal Hindia. Jump scare. Hello. Itulah sebab dia dah ni kan. Aku yang sakit jantung. Masuk, masuk. Oh, okey. Ya, kita tinggal di sini. Macam tu rupanya. What the hell was that thing? Okey, tak takut dah lah. Kali je dia seram. Banyak kali tak takut dah. Dia tak boleh buka. Kat dalam ni boleh ke? Sekejap, close door boleh ke? Oh, tak boleh. Net injector. Oh my god. This looks important. Oh, maybe. Banyak kali Satgi jiwa kacau. Is there anything here? Ke memang canon event benda ni? Dia akan jatuh juga. Lampu, oi lampu. Lampu dekat mana? Aduh, sengajalah kau ni. Lampu dekat mana? Mana ada lampu? Ada lighter je. Bukit lighter tu. Ini cakaplah bukan lighter, lampu. Mana ada lampu?
cahaya. Semak lah benda lah ni. Alah, belah boleh lah. Okey, aku dah tahu apa function botol tu, okey. Bukan limited ke botol tu. Ada 2 biji. Asal datang sini, aku baling belah sana. Alah. Dia belah. Bu. Can't hurt to pick some, I guess. Finally ada obat. Kali bodoh sial. Benda sama halai. Bodohnya lah si Grace ni. Kena ubi. Sekarang je. Sabar kawan tengah takut tu. Ni ingat dia je takut. Aku pun takut. Macam mana ni? Dia dekat bawah lagi ni. Dengar dia punya tapak kaki. Benda tu dia boleh nampak ke dengar bunyi jam. Benda tu boleh nampak ke dengan bunyi je? Rasanya dua-dua. Bodohnya 2 kali benda sama. Which is dia jatuhkan barang. Ni mana hallway? Masya Allah. Lari. Yes. Gelap bodoh.
Lari je lah. Tak nak. Asal dia depan aku lah. Aduh, dandanlah. Astagfirullah. Tak induk-induk dia dalam bilik tu. Asal dia tiba-tiba datang depan situ. Masya Allah. Dah tak ada lampu Lari, langsung. Yun, lari. Ah, sudah. Cukup tu, Lari. cukup tu. Tolong lah, cukup tu. Okay, bilik ni ada lampu ni. Close door dulu. Kan dia tahu wiring ni. Ma. Wih, cukup lah duk. Lampu tak Lari. ada pula. Ada belajar kos electrical engineering kah? Dapatkan Tapi satu sembunyi fuse pun ke? lama. Apa asram? Tak sembunyi ke? Ha, ya tak boleh. Sebab dia punya apa tu, binatang tadi tu, monster tadi tu just takut dengan lampu. Tu je. Tak boleh kena lampu. Lari-lari. Grace, letak Grace. Come on, come on, come on, come on! Bapak A. Deras ak dari Tio. Astaga. Jom, ada orang follow. Thank you, AB. Terima kasih untuk follow-nya. Okay, boleh nak ambil nafas sikit. Sekejap. Sekejap, pukul berapa ni? Maghrib tak boleh. Waduh, kuatnya girl ni. Sakit jantung. So macam mana tu pengakhiran si Grace ni? Uish, tapi tak relax ya dia punya tu. At first dia dalam bilik tu, lepas tu tiba-tiba datang Trauma dari kawan tu janganlah atas, marah-marah Yun. Lepas tu kita pergi ambil fuse tu, dia datang lagi. Oi, tak relax. Trauma kawan tu, jangan marah-marah. Tiba-tiba datang dari loteng. Ya. Tak relax. Oh, Daddy Leon. Proxy. So kita kawal Leon pula ni. Tapi mung lawa betul lah grafik. Tapi melawa betul grafik. Ini pun bukan ultra punya grafik ni. Bersiaplah anda dibantai. Ini recommended punya grafik. Bersiaplah anda dibantai, jangan macam tu. Leon ni kot. Aku confident tu pakai Leon. Mana yang Pak tak ada baju tu? Mr. Kennedy, welcome. Dr. Gideon has been expecting you. Funny. I don't remember getting an invitation. Well, he's waiting for you. Can't have that, can we? Follow me, please. Lead the way. Lead the way. Tapi suara dia So how long have you worked for Dr. Gideon? Not long. I just recently joined the team. Dah tua.
We care for quite a few long-term patients Cuba here, Ucu buat suara tu all undergoing HA. experimental Tak therapies kena developed buat by suara Dr. Gideon. sendiri. Tak garau kan. Experimental therapies. Yes, Kalau it's buat all ni very cutting edge. tak best. Dia The jadi facility macam keeps a low profile due to tak the natural sensitive lah. nature of the research. Oh, I bet it does. Oh, I bet it does. Voice Yun pun macam baby boy. Baby boy. Baby boy. Please, wait here. Ed Emilio jangan. Sir dengan Sapoch jealous sebab suara Sir sangatlah sengau. What is that thing? Ada kamera. Ed Fimai. Hahaha. Sakit tekak aku tadi. Eish. Tak expect pula yang last tu dia keluar dari loteng. Oh, memang tak lah. Dah kita tutup pintu kan? Sekali. Au dah tua pun handsome. Code 6, all staff initiate emergency protocols. Jump on Rolex. Mr. Kennedy, we need to leave immediately. What's going on? Kenapa tu? I don't know what's happening. Some kind of mass hysteria. The hospital is Oh on my god, lockdown. behind you girl. Doctor. Chen Saman. I think I want a second opinion. Ada. Oh, okay. Gila kan dia? Tak reti pakai, tak payah pakai. Benson pandai pedang pensau. Beri. Siulah Chen Sa kat lantai tu. Anjay. Baru start. Pakai chainsaw lah siap. Siap mana? Lai. Mari dan tempat datang. Tempat datang. Bapak BS ya. Abang paling lancar. Tak turu tu. Gotta do something. Kenapa boleh jadi semua zombie ni? Biar dia. Aksi main. Sebab
Kenapa boleh jadi semua zombie? Manalah saya tahu. Saya tak main lagi ni, first time main. You done. Drop chainsaw can be picked up. Be careful when picking up a running chainsaw. Oh, okay. Tak faham tu. Saya siap bila je dia bila. Aku kekok sebenarnya pakai Gang siap you. faham lah sistem parry ni. Apa je tak? Kali keempat dah salah. Dia mati. Parry when oh kena timing kot je. Terbang macam kau. Terbang nak cancel je. Nice.
Kepala air kepala. Susah dong. Aku tak on get out of the room. Kecuali aku pakai mask boleh lah nak kepala. Ada apa-apa boleh dikutip dulu. Ni dapat. Tak ni. Waduh. Relax sikit boleh tak? Oi. Aduh, tak relax amat ni. Tak relate mat. That bastard did it again. How are things on your end? We're just hacked into the center's network. Good. Good. Can you find me the floor plan? Soalannya I'll see 8 what I bulan can ni. do. Well, in the meantime, I'll try to track him down. Keep me posted. Will do. Sorry ketinggalan. Tu channel tiba-tiba ada zombie chainsaw. Sorry ketinggalan. By the way, channel tiba-tiba ada zombie chainsaw. Macam mana tadi? Tiba-tiba je. Memang dia datang dekat sini, tiba-tiba ada zombie. Tak tahu lagi punca dia kenapa. Ni kita siasat dia. Come on, come on! Tempat yang sama. Leon, selamatkan Grace. Hey, over here. Oh, sambungan perempuan tu lemaham. Ya betul. Memang ketiba dia bawa chainsaw. Sebab Leon ni memang datang nak selamatkan Grace pun. Dan siasat tempat ni macam mana? You okay? You Yeah. okay? Sama tak suara? Leon Kennedy. Leon Yes. Aura Farming. DSO. CSO. At I'm Remy Grace. Tempest tak adalah. Sup tadi kan Ashcroft. masuk rumah elok ada orang. FBI. Asto tiba-tiba ada FBI. benda tu. What are you doing here? Beli Someone kaki kidnapped game me. ni. Beli Good to lagi? get Tak beli pun. I don't know. Well, we should leave. Pinjam akaun. Pinjam akaun orang. Sama dia, oi. Sama kan suara dengan Leon. What does Victor want with you? L. What? L. Grace. Grace, What do you he mean? grabbed you for a reason. Grab you for a reason. Sama tak? Wait, you're DSO. That's the counter bioterrorism agency, right? Hot sia Take Leon. this. Tak garau lagi lah You might hucu. need it. Tak garau lagi. Kena garau lagi. Now go. Now go. Get out of here. Get out there. Tak boleh ah. Ada suara kita macam ni. Menggelapkan diri lagi. Tak suka je lah. She won't get away, you know. Hey, shut up lah. You black. Dr. Gideon. Geli. So nice
nice to finally meet you, Leon. Why don't we have a little talk? Besarnya dia. Too slow. Bila last dia berus gigi? Suara Ucu terlalu soft-spoken kece-hece. I see you're exhibiting symptoms too. Spoken ke? Faham. Umbrella's curse. Bila last dia berus gigi? 10 tahun lepas. Masalahnya kita tak save file lagi ni. Nak off lah sebenarnya. Nak sambung malam. Tak apa, kita main dulu sampai ada tempat save. Tadi satu je tempat save tu yang Grace punya. Yang Liam punya tak ada lagi. I'll be fine. Nak garib dah sikit jiwa. Nak maghrib dah pun. Tak apa, kita main sikit lagi. I hope. Sampai ada tempat save. Sambung Stop panggil aku, jangan buat sorang. Sambung panggil. Tak nak. Pandai lah. Sebab apa ni, stream ni akan direkod. Lepas tu masuk YouTube. Akan ada dekat YouTube. Betul. So pandai lah. Siapa terlepas lah. Tengok dekat YouTube nanti. Tak dibagi pistol apa ni? Besar nak mampus. Satu bullet apa? Dah satu bullet je dia bagi. Okey, sekarang pergi mana? Satu tu untuk Grace bunuh diri. Terus meletup, aha. So the objective is apa? Swipe card. Another card. Another card juga. Pasal pergi mana ni? Ni puzzle. Apa tu? Sekejap. There are 3 indentation with the word moon, sun and star. This looks like it leads outside. Leads outside. Okay, faham? Nothing lah. Nak pergi mana ni? Help me. It's locked from the other side. As the Yun game ni, aku baru habis main hari tu. Easy je yang game ni, aku baru habis main game tu. Tak tanya pun. Sekejap. Wah. Oh ni, okay. Ni map je, tak ada apa-apa. Macam gitu Oh, ada bilik sini. Okay, ada save file. Save dulu. Okay, lagipun dah nak maghrib. So, kita stop sampai sini dulu lah. Finally, jumpa juga. So, maybe kita akan sambung malam ni. InsyaAllah malam ni. Sebelum pukul 11 ke, something like that. Selamat malam. Siapa nak masuk je lah.
Tapi kalau korang nak tengok recording ada dekat YouTube nanti. So thank you lah siapa ada dekat stream ni. Kalau siapa yang tengok dekat YouTube sekarang, jangan lupa subscribe and like. Okay, thank you for today. Kita sambung Okay, in bye-bye, the next Yun. chapter. Bye-bye. Sian aku kinselik.